Kehidupan ini adalah episod-episod peristiwa yang kita lalui. Macam kita tengok drama, ada satu cerita ni, ada satu cerita. Kita lalui episod-episod itu. Kita lalui hari kita dilahirkan, hari kita membesar di sekolah rendah, pergi ke sekolah menengah, hari jumpa kawan-kawan, hari mula kita nakal, hari mula kita buat salah, hari mana kita fikir nak buat baik, hari mana kita telah berkahwin, hari mana kita ada anak, hari mana kita terlibat dengan yang salah, hari mana kita kadang-kadang buat yang betul, ataupun hari mana yang kita pilih yang betul, terjatuh pada yang salah. Ia adalah episod-episod dalam kehidupan kita. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Quran kata, yang demikian itu hari-hari yang kami jadikan silih berganti di kalangan manusia. Ada hari ini, ada hari ini. Saudara-saudara semua melihat saya di atas ini, dan kita tak tahu besoknya apa, lusanya apa. Hari ini saya melihat saudara di bawah ini, dan saya juga tidak tahu tahun depannya apa. Allah jadikan hari-hari itu silih berganti di kalangan manusia. Dia jadikan hari kita dilahirkan dan dia tamatkan hari kita mati. Sebagai satu tempoh, dia menguji kita. Dia tidak kata kejayaan itu apabila orang itu menjadi mufti. Sama sekali tidak. Belum tentu orang yang jadi mufti, guru agama, menjadi ustaz, dia berjaya. Dia tidak kata. Dan dia, apa yang Allah kata tentang kehidupan ini? Daripada kita dilahirkan sehingga kita mati. Cumanya sebelum itu, kehidupan ini, dia tak bagi tahu pula berapa lama kita nak hidup ni. Ada yang hidup 20, 15, ada 60, 70, ada sampai 90. Dia tak bagi tahu. Cuma dia bagi tahu apa maksud berjaya. Dia tak kata yang berjaya adalah orang-orang yang mendapat kedudukan yang baik dalam masyarakat. Tak kata. Apa Allah kata tentang kejayaan? Dengar elok-elok. Supaya kita sama-sama, saya yang cakap ni sama dengan tuan-tuan, saudara-saudara yang di bawah. Tak ada bedanya. Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut. Semua nyawa akan merasai mati. Dia tak katakan mati, za'iqatul maut. Ni ada kalau ustaz pun belajar, za'iqatul maksud you will taste death. Kamu akan merasai mati, rasa mati tu. Kemudian that mean death has its own taste. Dia ada rasa yang tersendiri. Macam makanan tu ada rasa, kematian ada rasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Hanya kamu akan dibayar upah kamu pada hari kiamat. Kalau nak terjemah dah. Maksudnya, apa yang saya buat, oh baguslah mufti buat macam tu. Itu semua cakap orang. Oh baguslah orang ni. Catatan ada di sisi Allah. Allah tahu siapa yang bagus, siapa tak bagus. Siapa yang niat dia ikhlas, siapa yang niat dia kerana yang lain. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu semua, saya, saudara-saudara sekalian, akan dibayar pahala, akan dibayar upah, akan dibayar balasan pada hari kiamat. Hari ini tak bayar lagi. Hari ini semua orang kata kau baguslah, pahala banyak. Tak tahu. Allah saja tahu siapa pahala banyak. Semua tak tahu. Mufti mungkin pahala banyak pun tak tahu. Mungkin paling sikit, na'udzubillah. Allah tak kata mudia jadi mufti, hina tu kerana masuk penjara. Dia tak kata. Dia kata kamu dibalas pada hari bila? Pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah
faqad faz. Dengar Allah kata. Sambung ayat tu. Sesiapa yang dikeluarkan, diselamatkan daripada neraka dan masuk syurga, maka dia telah berjaya. Jadi kejayaan kita di dunia ni dengan apa? Selamat daripada neraka, masuk ke syurga. Bukan kejayaannya kerana berpangkat besar, berjawatan besar, berduit banyak. Itu kejayaan dunia, it's okay. Tak salah untuk ambil. Tapi kejayaan yang sebenar, yang Tuhan janjikan, kalau kamu selamat daripada neraka, masuk ke syurga. Saya nak tanya saudara-saudara sekalian, kita masih hidup. Ada tak peluang untuk saya berusaha untuk rebut syurga dan jauh daripada neraka? Saya ada peluang tak? Ada tak? Pegawai-pegawai penjara ni, mereka ada peluang tak? Saudara-saudara sekalian, ada peluang tak? Ada tak? Kita sama dalam hal itu selagi kita tidak mati. Adil tak Allah? Adil. Kemudian Allah bagi tahu satu ke ujung tu sebelum dia tutup ayat ni. Wa mal hayatud dunya illa mata'un. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan perhiasan yang menipu. Dia telah menipu saya dengan keadaan diri saya, dengan jawatan saya. Dia juga mungkin telah menipu pegawai-pegawai yang ada di hadapan ini dengan keadaan mereka. Dia juga, dunia ni juga telah menipu saudara-saudara. Cumanya sebahagian penipuan itu telah dikanunkan sebagai satu kesalahan. Saudara masuk ke dalam penjara. Saya mungkin tertipu juga dengan banyak hal lain, cuma belum dikanunkan sebagai kesalahan. Saya tak masuk dalam penjara. Tetapi dunia yang sama tetap menipu saya dan menipu saudara-saudara sekalian. Dan penipuan itulah yang saban hari kita hadapi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia, dia tahu tak kada dunia ini menipu? Bukan saja dia Maha mengetahui. Dia menciptakan dunia menipu sebagai ujian untuk kita. Adakah Allah kata siapa yang ditipu dunia bererti dia telah gagal? Belum, selagi dia belum mati. Jika sebelum dia mati, dia melakukan sesuatu yang menyelamatkannya daripada neraka, memasukkannya ke dalam syurga, bererti dia telah berjaya. Saya ada peluang untuk berjaya berdasarkan ayat ini. Demikian juga, tidak lebih, tidak kurang, saudara juga ada peluang untuk berjaya menurut ayat ini. Betul tak? Alhamdulillah. Ia tidak pernah menjadikan tembok-tembok penjara, kesempitan hidup, kesedihan yang kita lalui, kepahitan yang kita pernah tempuhi menghalang kita untuk mendapat janji nikmat yang besar, yaitu syurga. Syurga adalah kemuncak segala nikmat.